pemanggil yang ingin berbual-bual dengan Siti Nurhaliza, kita bersama dengan pemanggil hari ini. Hello, siapa di sana? Hello? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama abang? Kamarul Zaman. Boleh panggil Zaman? Tak boleh. Okey, kita ada Siti Nurhaliza. Abang boleh berbual-bual dengan Siti Nurhaliza. Jangan lama bang, nanti saya jealous. Okey, teruskan bang. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa khabar Siti? Baik, Alhamdulillah. Nak tanya sikit lah Siti. Boleh. Pertama, saya nak tanya, betul ke perhubungan Siti dengan Datuk K itu? Dan yang kedua, bila nak berumah tangga? Dah jawab Satu dah. lagi, selepas berumah tangga, adakah Siti akan terus bergiat dalam bidang seni? Itu je bang ya? Itu je. Okey, terima kasih abang Kamarul Zaman. Terbuka Kamarul Zaman. Okey, jawapan dia. Lepas berumah tangga, nak menyanyi lagi ke tidak? Lepas berumah tangga, yelah itu satu dunia lain lah. Ya. Sebab sekarang kita solo, bila dah kahwin, kita mesti Fikirkan tangganya. Ya. Tak boleh fikir diri sendiri, kena fikir keluarga, rumah tangga. So mungkin Siti menyanyi lagi, tapi tidaklah sekarang terlalu sibuk misalnya di sini kan. Cuba bagikan masa. Saya pun agak sibuk. Cuba bagikan masa dan insya-Allah Siti kalau menyanyi pun menyanyi ikut pada keadaan yang sesuai dan Siti akan aktif di belakang tabir lah. Oh, belakang tabir. Tabir mana? Siti. Ini untuk confirmation ni. Eksklusif confirmation. Oh, confirmation ni Macam Rebel sekarang saya nyanyi gerak-gerak khas. Alah, ini main duga-dugaan ni yang tak tahan ni. Terangkan kepada rakyat Malaysia sebenarnya hubungan Siti Nurhaliza dengan Datuk K. Apa cerita sekarang ni? Ending dia. Okay, nak tahu kena tunggulah di masa yang sesuai. Seperti yang saya katakan, kami memang berkawan dan seterusnya kita tunggulah. Ya, doakan. Berkawan kan? Yes. Berkawan je? Yes. Berkawan, dengar. Berkawan. Faham? Nanti kalau orang tulis pasal Siti Nurhaliza, jangan percaya. Siti macam ini. Jangan percaya. Ni Siti cakap berkawan. Okey? Okey Siti. Nasihat Siti ataupun apakah ingin disampaikan kepada peminat-peminat Siti Nurhaliza 11 tahun ulang tahun ke-11 Siti Nurhaliza, artis nombor 1 Malaysia. Apa yang nak disampaikan? Okey, Siti nak ucapkan terima kasihlah kepada semua pihak yang telah banyak menyokong Siti, yang memberi nasihat, yang memberi komen, semuanya Siti ambil dan Siti hargai setiap seorang daripada anda. Apa segala kesukaran dan kegembiraan yang Siti lalui, Siti rasa cukup bersyukur sekali kerana dalam dunia artis ni Siti dapat melihat dan merasai bermacam-macam situasi kan, kegembiraan dan Siti amat begitu berterima kasih kepada peminat-peminat Siti yang selama ni cukup memahami dan juga kaum keluarga Siti juga. Siti rasa biarlah selagi Siti boleh menyumbangkan sesuatu kepada anda semua, Siti akan sumbangkan yang terbaik. Yeah. Itu nak ada Siti Nurhaliza. Terima kasih kepada AC. Ya. Yes. Tak tepuk ke? Semua rakan media, ya. Yeah. Dan yalah, kita ada juga bos kita. Ya. Okey. Okey, terbuka untuk Siti Nurhaliza dan sekarang ni kita ingin jemput Siti Nurhaliza ke terima corner kita Wall of Fame AC di sini kerana kita ada Cik Jamil melukiskan gambar Siti Nurhaliza. Jadi kita bersama dengan Cik Jamil. Yes. Ya. Ya. Ini dia. Nanti sama dengannya. Ya, inilah dia gambar Siti Nurhaliza. Tepuklah sikit. Cantik tak gambar Siti? Cantik lah. Tulis nombor telefon sekali ya. Kalau ada pemasalah nanti kan. Okey, terbuka untuk Siti Nurhaliza sekali lagi dapat jamin. Terima kasih. Okey Siti, sila sini Siti. Saya nak tanya satu soalan yang lebih kepada ni, tak payah kita nak berdiri Siti. Sebab apa ini saya takut kalau duduk sempat boleh sepak saya. Siti marah dengan saya? Marah dengan saya? Tak, kalau Siti marah dah lama mesti nyanyi lagu Kau Kunci Cintaku. Okey, Siti, saya nak tanya Siti. Sekarang ni semua producer-producer ni mati-mati nak Siti berlakon dalam filem diorang. Okey, Siti tak ada niat nak berlakon?
Minat tu ada. Cuma tinggal lagi Siti belum bersedia dan Siti perlu cari watak yang sesuai, skrip yang sesuai. Siapa hero dia? Cakap dia rancangan saya. Cakaplah siapa hero dia. Hero dia mesti versatile. Dia boleh bawa watak polis. Dia boleh bawa watak penyangak. Dia boleh bawa watak wanita. Dan juga watak seorang yang cukup macho. Macho tu ni bang. Okey Siti, kalau tak berlakon dah, tak nak cerita-cerita sebab apa kita Siti sekarang ni dah apa jadi apa nulis lirik, ada buat lagu, jadi duta apa semua kan, tak ada niat nak jadi penerbit filem pula. Penerbit filem. Okey, kalau katalah kan. Sikit je cakap cepat sebab apa kita tak ada masa. Diorang dah main. Okey. Nak jadi penerbit, kalau ada apa kelebihan dan rezeki, insya-Allah Siti bolehlah jadi penerbit. Okey, sekarang ni saya akan bagi foto saya IC. Kalau nanti besok kalau kata berminat betul-betul nak cari pelakon, saya ada kat sini ya. Okey, tepukan untuk Siti Nurhaliza. Ini Kak Rashmi. Silap Kak dia. Alahan. Dah Siti. Okey, nanti. Sebelum itu kita nak nyanyikan happy birthday kepada Siti Nurhaliza 11 tahun sebagai artis kita. Happy birthday to you. Happy birthday.